Sebenarnya ex-boyfriend I Cina tau. So this is the routine year. Routine year ke? Routine year ke kita panggil? Ataupun routine activity? It's not routine activity. Routine yearly. Okay. I tak tahu lah routine ke apa kan. So every time dekat nak Mooncake Festival kan, dia akan bagi 1 ataupun 2 ataupun 3 bekas mooncake. Okay, biasanya the last few years dia bagi brand Lavender. Okay, but this year this is a new brand yang I nak cuba. Okay, dia pilih sendirilah. This is a brand called Tianjie. Okay, Tianjie I tak tahu kenapa ada 2. Okay, so this is the mooncake. Mooncake bekas penampak premium. Okay, bekas penampak premium yang dekat dalam lagi premium gitu. Okay, korang tahu kan 2-3 hari lepas adalah Mooncake Festival. Okay, dia ada mooncake, hari mooncake. So dekat dalam ni ada 4 jenis. Okay, 4 jenis mooncake yang I akan buat series cuba satu-satu mooncake untuk setiap hari. Okay, ni adalah hari pertama. Alright, the mooncake yang I akan cuba untuk hari ni adalah this one. This is so cute. Okay, nampak tak? Yes. Okay, yang ni adalah ginkgo. Sekejap, tunjuk kat dia. Ginkgo, apa nama ni? Ginkgo cranberry mooncake. This is so good, so pretty also. Okay, kita biasa buka dan kita tidur dulu bawah dia. Kan cantik cantik kan, cantik kan. So pretty. Okay, kalau korang tak tahu mooncake ni kenapa dipanggil mooncake, sebab dia ada egg yolk, dark egg yolk dekat dalam ni yang diorang letak. And bila you all makan kan, you akan rasa the egg yolk dekat dalam ni. Okay, so once you dah buka, you kena makan sampai habis ataupun you kena simpan dalam peti ais. Dia tak boleh kat luar-luar ni. Okay, jom kita rasa. Ada potong 2. Okay, ada potong 2. Jom tengok wow, dalam egg yolk tu pun ada inti. Nampak tak? Egg yolk tu banyak pula tu. The orange ni adalah egg yolk. Biasanya macam dia bulat je, seketui. Ni satu kek ni ada egg yolk. Jom kita rasa. So different daripada apa yang I selalu rasa. The pastry dekat luar tu lain lah. Yang penting yang I makan ni adalah yang halal punya. Okay. Rasa dia tak rasa muak. Ada certain mooncake dia rasa muak. Jadi semua tak ada rasa muak. Ini semua ramai. Sekejap, I boleh habiskan separuh ni. Okay. Dia tak rasa macam ada certain mooncake yang I rasa dia rasa macam rasa payau tu. Faham tak? Disebabkan ada telur tu kan. Tapi yang ni tak. Ini rasa I boleh terima. That's why lah every time dia bagi kan, dia bagi 2 bekas. Satu bekas tu ada 4 mooncake. I bagi kat orang kan, dia pernah bagi 3 bekas. Okay, sekarang ni sebab kita dah clash, bagi 1 bekas je lah. 1 bekas pun ada 4. Mungkin ada inti ni. Dia punya kat luar ni rasa macam tepung yang tak masak. Tapi okey lah, boleh. Rasa macam mochi. Rasa macam mochi. Tak manis sangat.
Tak ada sepayau. Tak ada sepayau. It's so nice.